Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Jadi pertama sekalinya, okey, saya nak tahu berapa ramai yang kat sini yang baru. Oh, ramai Okey. Yang lama tapi yang rasa macam baru. Berapa ramai tu? Oh, ini macam semua ni. Yang lama rasa macam lama. Ataupun yang baru rasa macam lama. Kan. Tak berani nak mengaku lah. Okey, insya-Allah. Jadi mungkin pendekatan saya agak sama dengan ustaz, okey. Mungkin agak lain. Agak sama tu sebab anak beranak lah belajar. Jadi kaedah yang saya pakai sama juga macam ustaz. Okey. Kaedah kita pakai kaedah struktur. Kita nak bagi mudah kefahaman. Kita akan sedaya upaya semampu kita nak faham setakat mana yang boleh, insyaAllah. Dan kita nak faham the whole context tu. Bukan kita nak jadi alim pun, bukan nak jadi ulama' pun, nak keluar fatwa. Tapi kita dapat the idea of apakah nahwu saraf tu. Kita nak mudahkan orang. Sebab selama ni orang takut nak dengar. Kalau kuliah bahasa Arab tu orang mungkin berani nak dengar, kan? Betul? Nahwu saraf tu dengar semua, kan? Kalau dalam bahasa engineering dia teknikal, bunyi dia terlalu teknikal, kan? Kita rasa macam kompleks. Tapi secara mudahnya saya kata tuan-tuan, mudah ilmu ni. Mudah. Dia yang jadi susah tu kalau kita tak ada sistem. Bila kita tak ada sistem itu susah. Tapi bila kita dalam kaedah struktur kita susun satu. Okey. Kaedah tu automatically dia akan jadi mudah. Okey. Jadi kita memang akan make sure supaya tuan-tuan faham. Okey. Minta maaf lah bercampur. Saya belajar bahasa Inggeris sekali, kan. Jadi kadang-kadang penggunaan bahasa tu campur sikit bahasa Inggeris, kan. Tapi kita akan cuba rungkaikan satu-satu. Okey. Daripada segi secara asasnya. Okey. InsyaAllah. Okey. Jadi rasanya saya ingat saya nak terang baliklah daripada awal. Okey. Atas permintaan Dr. Nolela sendiri, kita mungkin ramainya orang baru kat sini, okay? Kita mungkin akan terang daripada peringkat awal sekali lagi. Apakah itu nahwu dan saraf? Dan apakah asas pelajaran dalam bahasa Arab sendiri? Jadi insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita. Untuk penerangan awal, kita kena faham dalam Al-Quran ni kita kata kalimat, al-kalimat. Okay, jadi saya tahu ramai dah orang kata dah boring dah dengar ni. Al-kalimat. Al-kalimat terbagi kepada 3, iaitu isim, fi'il, haraf. Jadi semua dah boring dah. Tapi itulah nahwu saraf. 3 tu je. Tak lebih. Kalau saya nak katalah ilmu nahwu saraf itu sahaja. Dia takkan lebih daripada tu. Azan Allah. Bukan azan. Okey. Jadi dalam dari segi ilmu al-kalimat, saya nak tulis Jawi ke nak tulis bahasa Arab? Boleh ikut tuan-tuan. Saya tulis bahasa Arab lah. Tapi tulisan saya tak berapa cantik macam ustaz lah. Sebab saya tulisan engineering lah. Tulisan kan tak ada seni. Tapi saya cuba sedaya upaya lah. Minta maaf. Okey. Jadi dalam dari segi bahasa Arab iaitu al-kalimat. Okey. Iaitu kalimah lah. Kalimah. Jadi apa yang tuan-tuan tengok dalam Al-Quran ni semua, itu semua kalimat. Hatta satu huruf iaitu waw, itu pun kata kalimat. Okey. Dan kalimat kita terbahagi kepada 3, iaitu kita terbagi pada isim, kita terbagi pada fi'il, kita bahagi kepada haraf. Okey.
Ini saja ilmu dah. Okey, kalau rasa mudah sangat tu, saya tak pecahkan lagi lah. Kalau saya pecahkan tu, bau pening boleh. Okey, jadi isim adalah kata nama. Okey. Kata nama. Okey. Fi'il adalah kata kerja. Okey. Jadi tuan-tuan tahulah. Haraf ni dalam kata lain dia, dalam bahasa Inggeris lah. Saya kata bahasa Inggeris dia adalah partikel. Iaitu satu perkataan yang mana kita tak boleh dapat makna dia kalau dia berdiri dengan sendiri. Dia mesti akan kata apa dia jadi ni. Jadi haraf ni ialah partikel lah. Ataupun bolehlah saya tulis haraf je lah. Okey. Okey. Jadi isim, fi'il, haraf. 3. Okey. Fokus utama kita pada hari ini bukan kita lebih pada fa'il ataupun haraf. Kita lebih kepada bagaimana kita nak mengenali isim. Tapi benda ni dia mesti yang kata apa, mesti pada masa yang sama. Sebab apa, kita tak boleh nak belajar isim sampai habis tamat, tak boleh. Kita sejemput, kita ambil isim sikit, kita ambil haraf sikit, kita ambil fi'il sikit. Sebab apa, akan datang masa di mana kita akan gabungkan haraf dengan fi'il dengan isim. Ini asas dia. Okey. Jadi pada tuan-tuan yang tak faham lagi apakah konsep nahwu dan sorof ni, saya terangkan sesuatu, iaitu an-nahwi ataupun an-nahwi, iaitu nahwu lah. Nahwu ni ialah kita mengkaji ayat tu secara keseluruhan. Iaitu yang ni kita boleh kata keseluruhan. Okey, contoh dia saya bagi satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Dalam konsep nahwu adalah kita kaji satu ayat tu, iaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kita kaji alhamdulillah gabungan tu. Tapi bila masuk saraf pula, as-sarf iaitu dia adalah kita mengkaji secara satu-satu. Okey. Saraf iaitu macam mana saya nak kata, word by word lah, word by word. Word by word. Jadi okey, kalau orang tanyalah tuan-tuan perempuan lepas ni, apakah itu ilmu nahwu dan saraf? Ini ya. Ini ya. Kita sengaja pakai supaya kita nampak apa, nampak pintar sikit. Supaya orang dengar pergi mana kelas nahwu, saraf. Kita rasa orang dengar, oi pandai dia ni. Kita dulu sekolah belajar bahasa Arab je. Ini bahasa Arab, nahwu dan saraf. Macam kalau kita belajar Quran harfiah teknik Al-Baghdadi. Nama gempak je, padahal dia belajar maksud je. Dia tak belajar macam kita. Dia tak belajar, dia mungkin akan belajar lah dari segi tu. Tapi nak belajar marfu' mansub tu, mungkin susah nak dengar. Kita, mungkin peringkat awal ni kita agak pening kepala sikit. Tapi saya cakap tuan-tuan, ilmu ni kita dapat je, dia punya pergi tu lain. Kita baca Al-Quran bukan kita tengok, bukan kita baca saja. Kita tengah sembahyang pun kita kaji bahasa dia. Kita kaji apa hukum dia, kenapa dia baris atas, kenapa dia baris bawah. Jadi ilmu nahwu saraf ni kita nak tahu secara asasnya kenapakah satu perkataan tu, apakah sebab baris perkataan tu. Okey. Contoh dia saya bagi satu. Kalau saya nak katalah, kita kata alhamdu. Okey. Alhamdu. Kenapa dalam kes ni, dalam keadaan ni dinamakan alhamdu? Kenapa tak jadi alhamdi? Kenapa tak jadi alhamda? Kenapa? Isim lah. Betul lah isim. Tapi kenapa dia tak jadi marfu' ke? Kenapa tak jadi mansub ke? Ada alif lam. Okey. Dalam kes ni kerana dia adalah mubtada. Tengok. Okey. Kerana dia adalah mubtada. So,
Itulah nahwu saraf. Kita kena tahu sebab. Jadi bila kita baca Quran, kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdu tu kita tengok alhamdu tu. Apa alhamdu? So automatik kita dalam sembahyang tu kita fikir marfu'. Saya tak tahulah nak kata elok ke tak elok, tapi kita, tengah sembahyang tu pun kita fikir hukum i'rab dia. Alhamdulillah lillah tu li adalah jawa majrur. Sebab tu dia majrur. Tapi itulah penyakit dia kalau saya kata bila kaji nahwu saraf ni. Kita sembahyang dalam masa sama kita nak tahu apa pasal dia baris bawah, baris atas. Tak tahulah. Tapi itu kita faham Al-Quran dari sudut yang berbeza. Jadi alhamdu ni contoh. Jadi tujuan ilmu nahwu dan saraf ni kita study kalimat. Kenapa kalimat itu berbaris bawah dan berbaris atas. Okey. InsyaAllah. Jadi hari ni saya lebih kepada kita nak pengenalan lah kata. Sebab saya perasan ramai muka baru ni hari ni. Ramai yang baru. Jadi kepada orang lama tu mungkin boleh ikut je dulu. Kalau rasa boring tu nak tidur pun tak apa. Macam ustaz cakap. Nak tidur pun tak apa. Saya kena ikut ustaz lah. Ustaz kata kalau tidur boleh tidur, saya kena bagi tidur lah. Tapi kalau saya ajar, saya tak bagi tidur. Tapi kalau ustaz suruh tidur, saya pun tak boleh apalah. Kan? Sebab saya mengajar AMAT, dulu saya mengajar AMAT kepada budak-budak sekolah menengah kan. Saya ajar kadang-kadang ada budak ni dia boring kan, dia tidur. Jadi tak boleh lah dia nak ambil SPM. Tuan-tuan mungkin nak ambil, tak tahulah nak ambil apa kan. Okey, insya-Allah. Jadi isim ni kita belajar daripada segi kategori lah, kita tengok isim. Isim ni adalah kata nama. Okey, kata nama. Kalau saya nak kata pecahan kata nama ni, saya boleh kata ada 23 pecahan kata nama. Okey, tuan-tuan boleh buka ni. Okey. Siapa-siapa. Jadi isim ni kalau saya nak katalah, saya nak bahagikan isim ni banyaklah. Okey. Kita tak akan pergi pada semua isim. Tapi yang kita cerita isim yang masyhur, yang ni. Okey. So seperti yang tuan-tuan tahu, kata nama, isim Allah tak nampak pula. Dhamir. Salah satu dia adalah dhamir, iaitu kata nama. Okey. Kata nama. Okey. Dhamir. Saya bagi 3 lah. Kata ganti nama Allah. Kata ganti nama Allah, minta maaf. Tengok. Itu orang lama. Kata ganti nama. Okey, betul. Minta maaf. Saya confuse. Kata ganti nama. Okey. Yang kedua, okey, kita bagi yang contoh yang glamour lah. Apa yang tuan-tuan agak-agak tuan-tuan rasa-rasa tuan-tuan tahulah isim ni. Orang lama ni, orang lama. Kita nak tengok orang lama. Contoh kita ambil 2 je contoh. Istifham. Alhamdulillah, istifham iaitu Allah, tak ada tu. Tak apa. Saya ambil. Sana ada. Okey. Yang satu lagi. Campur pula. Isim istifham. Istifham. Tak payah isim lah kan. Panjang sangat lah saya rasa. Saya rasa istifham. Istifham. Iaitu kata tanya. Betul? Boleh ke saya pakai kata tanya? Kata tanya saya pakai. Okey. Kata tanya. Okey. Ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Man. Ma. Apa? Istifham tu maksudnya dia pecahan daripada isim tu tak? Yes, saya. Ada isim istifham. Dia ada sebenarnya kalau nak ikutkan buku Nahwu ada 23. Okey, 23 jenis. 23 jenis. 23 jenis. Tapi kita mention 3 je hari ni. Itu mungkin homework tuan-tuan. Balik kita tengok. Okey. Jadi dhamir ada istifham dan satu lagi. Apa yang agak-agak syarah. Okey, syarah pun boleh. Isyarah. Okey. Kata tunjuk. Kata tunjuk kan? Tunjuk kan? Kata tunjuk. Okey.
Saya lemah sikit bila nak bahasa Melayu kan dia. Okey. Kita tunjuk. Okey. Jadi banyak lagi isim mausul kita ada. Okey, isim mausul tu macam allazi, allazina, allati, ulaika. Okey, macam isim isyarah ni zalika. Okey, hadha, hadhihi. Dhamir, dhamir ni wa hum mahum. Okey. Jadi kalau tuan-tuan buka KUAA TV kan, tengok kita punya brand lah, brand keluarga lah macam saya, abang dan ustaz. Kita buat apa signifikan tangan tu kita buat. Agak-agak siapa boleh jawab? Kita ada buat lambang kita. Nanti kalau tuan-tuan balik buka YouTube tengok. Kita buat KUAA TV lambang tangan. Agak-agak kenapa kita buat lambang tangan tu? Apa signifikan lambang tangan tu? Orang tanya saya cakap kaji dulu nahwu saraf. Dia buat macam ni, kita buat macam ni. 14 dhamir. Kita buat 14 dhamir. Jadi memang masyhur, okey, kita belajar bila dhamir ni pakai jari. Tak kisahlah kiri kanan pun boleh. Afdal kanan lah. Kiri tangan istinja kan. Kanan. Jadi kanan kita ambil ana insya-Allah berhenti. Kita sambung Okay, jadi kita tak bukan hari ni kita nak bincang ni lah. Okey, kita nak sebut sesuatu domain ke apa ke. Jadi hari ni kita kita nak overview dulu keseluruhan konsep dia. Okey. Dan saya nak tunjukkan kat tuan-tuan apakah kepentingan kita belajar nahwu dan saraf sampai kadang-kadang kita boleh tersilap. Kalau kita tersilap bacaan, kadang-kadang makna dia tu terus lagi kerana hanya harakat. Saya tak tahulah ustaz dah bagi tahu ke belum, tapi nanti saya akan tunjukkan pada tuan-tuan. Harakat satu je, iaitu fathah dengan dhammah. Kita keliru dua ni je, makna lain. Okay. Kalau kita baca secara sengaja, mungkin boleh jatuh hukum lain pula lah, hukum akidah kita macam mana kan. Okey, jadi contoh dia kita tengok fi'il. Fi'il seperti yang tuan-tuan tahu, kita ada tiga Kita ada fi'il madhi, kita ada fi'il mudhari', kita ada fi'il amar. Okey. Amar. Okey. Jadi saya English oriented lah. Kalau saya belajar tu, saya belajar madhi ni past. Okey, mudhari' ni continuous. Tapi tu pulang tuan-tuan. Amar ni order. Tapi sama je, iaitu madhi ni iaitu sebenarnya dia adalah lepas. Fi'il apa bahasa Melayu bahasa Melayu tak ada kan? Past tense lah, past tense. Saya tulis past lah past. Saya tuan-tuan faham past. Okey. Past. Mudhari' ni kita tulis continuous. Present, sorry, present. Allah. Present. Kalau amar ni order saya istilah dia. Perintah kan? Perintah order lah. Perintah order. Okey. Saya minta maaf lah bercampur-campur sebab saya tak reti nak bahasa Melayu kan dia. Tapi saya rasa elok kalau tuan-tuan faham tu pun dah okey lah, cukup bagus dah. Okey. Haraf ni pula okey, kalau nak ikutkan dalam Quran, bukan dalam Quran. Banyak sebenarnya, tapi yang masyhur, yang dalam total keseluruhan semuanya ada 80. Tapi tuan-tuan jangan risau. Bukan kita belajar, kita nak pergi satu-satu. Kita nak belajar satu, tak. Benda ni semua datang sekali. Kita rajin baca Quran, kita jumpa. Buka surah ni, kita jumpa. Lama-lama semua tu dia dah blend dalam kita punya kepala. Jadi kita tak perlu risau nak pergi isim ada 23, ya Allah nak kena hafal satu. Untuk orang belajar mungkin kena. Tapi untuk kita yang kelas minggu sekali kan, buka Quran pun mungkin tengah malam, itu satu page baru. Allah alam lah kan. Jadi kita tak perlulah kita nak tahu kesemuanya. Kita tahu mana yang masyhur, yang selalu dipakai. Jadi ada 23 jenis. Ni ada 3 jenis, ada 80. Jadi yang masyhur ni saya tulislah. Okey, isyarah ni dhamir istifham. Okey.
Jadi saya ikut kaedah yang dipakai oleh Ustaz Abdullah. Kaedah pertama kita adalah kita tak masuk dulu fi'il. Betul. Sebab apa? Sebab fi'il ni dia, saya nak kata susah, bukan susah lah, tapi dia satu bab yang tersendiri. Jadi tujuan kita nak masuk kepada bab, kita akan pergi kepada isim dahulu. Isim dahulu. Macam mana cara kita nak kenal pasti isim, perbezaan isim dengan yang lain. Itu beza dia. Okay. Sebab ramai yang confuse, keliru bila isim dengan fa'il. Haraf ni mungkin tak lah. Saya rasa haraf ni mungkin semua yang tengok dia dah tahu dah. Tapi isim dengan fa'il ni orang tanya. Itu yang kalau saya tak tahulah, kalau ustaz ada cerita yang anak murid dia seorang tu 4 tahun belajar dah tu. Saya tak tahulah di mana kan. Tapi 4 tahun belajar. Ustaz, isim tu apa? Kan? Jadi saya haraplah kita sini kita tak ada orang-orang macam tu kan. Kita semua dah arif saya tengok kan. Jadi kita akan belajar first kali macam mana kita nak bezakan isim dengan fi'il. Itu yang paling penting. Okey. So kita boleh saya padam Jadi kita akan pergi kepada boleh saya masuk macam mana nak mengenali isim. Kita tak pergi dalam lah, kita pergi tengok kaedah ada saja. Okey. Right. Okey. Kosongkan pemikiran tuan-tuan. Kosongkan. Refresh balik, reset balik, reset. Bukan reset lah. Reset nanti kan saya kena ajar balik pada awal. Kosongkan, kita pergi. Kita dah nak mula dah alam pengembaraan kita. Tak ada. Okey. InsyaAllah kita akan masuk kepada isim. Apakah itu isim? Okey. Jadi isim ni kata mudah dia kata nama lah. Kata nama. Kita nak kata nama. Jadi dalam isim ni paling penting ilmu yang kita nak dapat. Okay, untuk hari pertama balik ni, kalau tuan-tuan buka je Quran, kita nak target kita, objektif kita. Kita belajar ni kita kena ada learning outcome. Okay. Tuan balik je buka, tuan-tuan tahu ini isim. Itu tujuan utama kita. Tuan-tuan dapat tu, maknanya kita berjaya lah tu. InsyaAllah kita berjaya lah tu. Buka je Quran, isim. Sebab kita bukan kaedah yang guna pakai, kita tak nak, kita nak, tapi kita bukan kaedah kita nak belajar nak hafal maksud dia. Kita nak kaedah alat tu, ilmu alat tu kita nak belajar macam mana kaedah nak mengenali. Kita tak nak tahu maksud dia dulu. Kita nak tahu cara proses dia. Okey? Jadi isim ni kita ada beberapa kaedah yang diguna pakai, iaitu cara pertama sekali kita nak tahu kenal pasti apakah itu isim ataupun fi'il ataupun haraf. Okey. Haraf kita tolak tepilah. Saya rasa semua tahu kot. Haraf ni contoh dia macam min. Okey. Ila. Ala. Lagi? Bi. Oh laju. Lagi? Fi. Oh, alhamdulillah. Fi. Lagi? Kali. Kan? Banyak. Saya rasa semualah boleh hafal lah kata. 80 ni pun memang saya rasa bagi berapa ni pun boleh hafal lah insya-Allah. Okey, jadi kita nak tahu kenapa pasti dia sama. Okay, yang pertama sekali, ikut cara kita ada berapa? 7 cara untuk kita nak kenal pasti isim. 7 cara. Caralah. Okey. Bukan cara lah, saya lebih kata macam method lah kita nak kenal pasti. Okey. 7 cara. Okey. Yang pertama sekali, kita tengok isim tu sama ada dia dalam keadaan dia makrifat ataupun nakirah. Okey. Ya Allah, makrifat. Makrifat ni maksudnya saya kalau dalam bahasa Inggeris dia definite, indefinite. Kita kalau bahasa Melayu kita tak ada lah. Okay. Bahasa Melayu kita tak ada. Jadi kita nak tujuan kita tengok words tu saja. Okay. Tengok words saja, tak tahu maksud. Tapi kita boleh tahu itu adalah
isim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, okay. So, kita orang kata apa, sekali pintas, sekali pandang, kita tengok, kita dah tahu dah itu isim. Jadi itu tujuan dia. Jadi kita tengok makrifat ataupun nakirah. Iaitu yang pertama sekali, makrifat ni mesti ada alif lam. Okey. Jadi makrifat, okey. Makrifat dia mesti ada alif lam. Okey. Okey. Itu satu. Untuk nakirah pula, dia mesti ada tanwin. Dan tiada alif lam. Okay. Yang ni atas ni pula ada alif lam, tapi tiada tanwin. Jadi saya boleh kata, kalau tak akan terjadi, okay, alhamdu tu tiba-tiba alhamdun, tak akan boleh terjadi. Takkan. Kiamat saya sebut macam tu. Alhamdun, tak akan ada. Okey. Tapi boleh jadi dia tak ada tanwin, dia tak ada alif lam. Betul? Kan? Saya rasa yang lama kita tahu. Apa kenapa tak ada tanwin, tak ada alif lam? Dia bukan makrifat, dia bukan nakirah. Okey, itu adalah mudhaf. Tapi kita satu-satu kita pergi. Kita tengok satu. Jadi kita yang mungkin kita seronok kita tengok balik yang selama ni mungkin kita tahu benda tu tapi kita tak boleh nak classifykan dia. Sebab satu ilmu ni kalau kita belajar, kita tak ada classification dia, kita akan nampak terabur, penuh. Sebenarnya ilmu tu simple je kalau kita susun dia, organizekan dia. Okey, jadi alif lam tiada tanwin dengan tanwin tiada alif lam. Makrifat dengan nakirah. Okey, jadi tujuan kita hari ni kita nak tengok contoh dia. Tuan-tuan boleh bagi contoh dalam kita bagi Al-Quran ke ataupun macam mana? Daripada Al-Quran boleh. Kita nak mula daripada Al-Fatihah ke? Saya suka daripada Al-Quran sebab kita baca daripada Al-Quran kan. Kalau ada setengah mungkin pengajar lain dia lebih kepada contoh nama orang, okay, buku kitab, Alkitab. Kita akan bagi juga macam Alkitabu contoh dia. Tapi kita lebih fokus kepada Al-Quran sebab kita baca Al-Quran. Okey. Kita tengok balik dalam isim ni, dalam fi'il. Dalam isim. Kita kenal pasti, kita tengok aja satu perkataan tu, kita tahu dah itu isim. Contoh dia macam first kali alhamdu. Alhamdu tu kita tahu dia adalah isim. Isim yang mana dia tak ada langsung fi'il. Tak ada isim dia fi'il tak. Isim. Stop. Isim. Kita tahu isim. Okey. Jadi salah satu cara dia kita nak kenal pasti dia adalah lalui macam tu. Okey. Katakanlah kalau kita nak buang alif lam ni, kita ambil, kita nak buang. Apakah dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Alhamdu tu dia akan jadi hamdun. Kalau alhamdu ni kita lebih kepada pujian. Dia ada dia. Iaitu kita tahu. Saya tak nak ambil contoh ni, kita ambil contoh mudah. Kitab, Alkitab pun. Okey. Alkitabu. Saya kena pakai jugalah contoh yang biasa. Alkitabu iaitu dalam bahasa Inggerisnya, bahasa Inggeris kita senang faham. The book. Okey. Kalau dalam nakirahnya kita jadikan dia sebagai kitabun. Iaitu a book. Kita tak tahu buku apa. Okay. Kita tak tahu. Kita tahu dia adalah sebuah buku. Buku apa tak tahu. Tapi kalau kita kata the book, it might be this book, isn't it? So kita dah refer the book. Jadi itu konsep dia. Alkitab. Spesifik. Kalau dalam bahasa Melayu kita nak kata apa? Kata nama khusus. Kita khususkan kepada ni am. Maksudnya ni kita lebih kepada khusus lah. Khusus. Okey. Ni nama am. General.
khusus am. Jadi al-kitabu dengan kitabun. Berbeza kan? Kitabu am. Rubuk. Okey. Sama juga macam ni. Alhamdu ni iaitu a praise. Okey. Kalau dalam ni bahasa Inggeris ni lah. Bahasa Inggeris ni the praise. Okey, pujian. Yang ni a praise. Kita tak tahu apa pujian apa. Ini secara inilah. Okey. Jadi ini adalah isim. Salah satu cara kita nak belajar isim. Kena pasti makrifat nakirat. Nakirah ada. Jadi ini asas sekali. Paling asas. Kalau tuan-tuan buka buku tengok ada alif lam, automatically itu adalah isim. Kadang-kadang nampak tu macam fi'il. Memang nampak tu macam fi'il. Tapi perhati betul-betul. Fi'il ke isim? Contohnya kalau saya bagi satu al-akli, saya bagi satu contoh makan lah, kan? Contoh okey, kalau saya bagi contoh satu dorbun. Kalau saya katakanlah saya tak tulis tashkil dia, tuan-tuan akan ingat dia adalah sebagai darba. Tapi boleh tak kalau saya kata dia adalah dorbun? Iaitu dia adalah sebuah pukulan. Kan? Isim, bukan fi'il. Tapi nampak bentuk dia fi'il tak? Betul. Contoh dia macam, saya bagi satu lagi contoh. Saya padam ni Allah. Saya padam ni at-ta'am. Saya bagi satu contoh lagi. Ataupun Nasru. An-nasr. Okey. An-nasru. Iaitu sebuah, kalau saya nakirahkan dia akan jadi nasrun. Tapi kalau saya buang, katakanlah saya buang tashkil ni, okey, ni adalah isim. Betul? Tapi kalau saya buang ni, dia akan jadi nasara, kan? Tapi boleh ke kalau saya legit saya kata ini nasara juga? Tengoklah ayat tu macam mana, betul? Jadi kita kena tengok. Kita tengok nasara, kita tak boleh nak kata itu adalah isim terus. Mungkin dia boleh jadi nasara, ataupun mungkin dia boleh jadi nasrun. Tengok struktur ayat tu macam mana. Okay. Itulah tujuan dia, kita nak tahu. Supaya kita tak senang-senang kita kata itu isim. Mungkin boleh jadi itu isim, mungkin boleh jadi itu fi'il. Walaupun kadang-kadang nampak bentuk dia macam isim atau fi'il. Sebab tu saya kata, kalau nak kena pasti secara asasnya dalam Al-Quran, tengok dua perkara, iaitu ada alif lam, sama ada dia ada alif lam ataupun dia tak ada. Okay. Dan ada satu lagi bab iaitu mudhaf. Tapi saya tak masukkan sini sebab mudhaf tu dia dalam sikit. Yang penting kita dapat kat sini, tuan-tuan dapat bezakan makrifat ke nakirah. Alhamdulillah. Capai target. InsyaAllah. Jadi macam kes ni, kita ini dah detail lah. Tadi Dr. Nolela tanya contoh, kan? Saya bagi An-Nasru. Okey. Jadi kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, cuba tuan-tuan tunjuk kat saya dalam Fatihah ni sendiri, mana yang satu lagi isim? Allah, isim jalalah. Kalau dalam kitab Arab dia panggil isim jalalah, isim keagungan, nama keagungan. Okey. Ar-Rahman, iaitu Maha Pengarah. Al-Alamin. Okey, saya dengar Rob tadi, tapi betul isim. Tapi saya takut pula nak cakap. Sebab kita belajar hari ni ada alif lam, ada isim. Kan? Betul. Sekiranya saya tulis jugalah. Satu lagi iaitu sama ada dia keadaan dia mudhaf. Mudhaf ni dia tiada alif lam, tiada tanwin. Okey.
Untuk orang baru, jangan pening kepala. Jangan pening kepala. Mudah. Sebab nampak pening. Pasal tak ada alif lam, tak ada tanwin. Kalau macam tu fi'il lah. Kalau macam tu haraf lah. Tapi kita jangan cepat. Mudhaf kita boleh kenal pasti insya-Allah. Sebab apa? Bila kita dapat kenal pasti isim saja, okay, kita automatically kita tahu sebelum dia tu adalah mudhaf. Okay. Contoh dia, saya bagi tahu. Alhamdu, kita tahu isim. Lillahi, tahu isim. Rabbi, kita tak sure. Isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Kita hold dulu, skip dulu. Selepas tu adalah alamin isim. So back balik, kita tahu tu adalah isim. Iaitu kategori dia kategori mudhaf. Okey. Rasa tuan-tuan faham? Ya, saya. Ma'rifah, nakirah, mudhaf ni adakah dia termasuk 7 cara? Yes, termasuk 7 cara. Ni satu cara, iaitu satu cara saja. Okey. Satu. Saya tak tahulah hari ni sempat ke tak saya nak habiskan. Okey. Kita sampai pukul 10 okey. Tapi salah satu cara dia kita tengok sama ada dia makrifat ataupun nakirah. Okey, ni satu cara lah kita tengok. Okey. Okey. Boleh? Tuan-tuan tengok dulu. Saya bagi masa. Mana lagi yang agak betul? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki. Maliki tu pening sikit kan? Dia fi'il ke dia isim? Kalau orang lama mungkin tahulah isim kan? Yaumi isim. Isim. Sebab apa yaumi isim? Dia tak ada alif lam, dia tak ada. Tapi dia adalah mudhaf. Tuan-tuan jangan risau. Siapa yang tak tahu mudhaf ni saya boleh terang nanti. Tapi kalau orang lama cakap mudhaf, sebut jelah mudhaf. Ikut je. Tak faham tak apa. Kita jangan pressure. Kalau orang lama cakap makrifat, betul lah tu, makrifat lah tu. Sebab itulah peringkat permulaan. Ustaz selalu ajar kat saya dulu, ikut je. Ikut je. Macam mana? Duduk antara dua isim. Maksudnya yaumi. Yaumi, yes betul. Di isim. Dia tak akan boleh jadi tiba-tiba tengah-tengah tu ada fi'il. Okey. Maliki yaumiddin. Okey. Sebab kalau kita tengok balik pada keadaan ad-din ni iaitu hari pembalasan lah. Maliki yaumiddin iaitu hari pembalasan. Bukan agama maksud dia. Kalau kat sini hari pembalasan. Jadi yaumiddin ni, ad-din ni isim. Jadi kalau dia isim alif lam sebelum tu mesti isim, mudhaf. Kaedah dia kaedah mudhaf. Maliki ni pun mudhaf juga. Tapi tak apa, jangan risau. Saya tahu mesti ada yang ramai dah tanya tu. Kalau ustaz saya tak ramai tanya. Ya saya. Mudhaf ilaih. Yes, kalau dia mudhafun ilaih, dalam kes ni dia adalah mudhaf, ni adalah mudhafun ilaih. Yang ad-din ni mudhafun ilaih, dia mesti sama ada dia makrifat ataupun nakirah. Automatically. Dia boleh itu konsep mudhaf. Konsep mudhaf ni saya akan terang. Simple je. Sekarang ni kita nak tengok macam mana kaedah makrifat nakirah. Tapi dia mudhaf, kita tengok dia sebelum ni. Okey. Betul? Ada alif lam. Ad-din makrifat. Ad-din makrifat, yaumi ni mudhaf. Nakirah. Dia bukan nakirah, dia mudhaf. Kita tak boleh nak kata dia nakirah sebab nakirah dia tak ada tanwin. Dia mesti ada tanwin. Dia dipemilikkan. Dipemilikkan. Yaumiddin ni maksudnya hari ni milik siapa? Hari ni milik pembalasan. Jadilah hari pembalasan. Maliki yaumiddin iaitu penguasa hari pembalasan. Mudhaf. Okey. Jadi kita tengok kat sini, iyyaka. Kita tengok baru kita dah tahu dah. Agak-agak tuan-tuan apa? Teka-teka lah. Teka-teka. Apa? Fi'il. Sebab fi'il. Iyyaka. Dia adalah haraf sebenarnya. Haraf yang bercampur dengan dhamir. Okey. Tak apa tuan-tuan jangan pening. Kita tengok simple je. Hari ni mungkin kita tak ceras lagi sebab target kita nak makrifat nakirah. Okey dah, itu cukup. Nak budu. Dia tak ada makrifat, betul?
Dia ada nakirah? Tak ada. Kemungkinan dia mudhaf. Kemungkinan lah. Tapi dia adalah fi'il. InsyaAllah kita kena kongsi. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ni pun fi'il. Sebab apa fi'il? Saya kasi isim. Fi'il. Sebab apa fi'il? Sebab belasah lah. Banyak sangat tanya ni. Belasah lah. Rasa macam betul. Kan? Sebab dia tak ada. Dia tak ada alif. Dia tak ada selepas tu dia tak ada isim. Kan? Nak kata dia mudhaf pun tak boleh. Nak kata dia mudhaf ilaih tak boleh. Jadi dia adalah fi'il. Itu layman je lah secara Tapi kalau kita dah sampai PhD nak terang macam tu ke orang, susah lah. Ni kita nak terang-terang secara ni, kita tengok dia adalah keadaan dia, keadaan selepas tu dia tak ada isim. Tak ada masalah. Okey. Mudhaf tu dia mesti ada isim selepasnya. Mesti ada. Mudhaf konsep dia selepas isim mesti ada, sama ada makrifat ataupun nakirah. Tak boleh tiba-tiba lepas dia tu pun ada mudhaf lagi. Boleh jadilah macam ni. Maliki yaumiddin. Kan? Tak boleh. Tapi mesti selepas itu makrifat ataupun nakirah. Okey, tak apa. Rasa okey lah, boleh faham? So, selepas ni contoh dia ihdinas siratal mustaqim. Jadi tuan-tuan baca balik rumah, baca buka Al-Quran, mana isim, mana fi'il. Kan? Kita buka Al-Quran balik baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Automatically isim fi'il haram. Saya tak tahulah khusyuk ke tak apa tu kan. Tapi bolehlah kalau tu baca Quran tu seronok lah. Selama ni kita baca Quran dah lah tak faham kan. Lepas tu tak tahu apa benda kan. Kalau dalam ayat Quran kita tak nak tergolong seperti golongan Yahudi kan. Masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha. Perumpamaan yang Allah bagi pada orang Yahudi iaitu dia bawa apa kat belakang dia tapi dia tak tahu. Kan? Dia tak amalkan. Kan? Surah Jumaah. Masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keldai yang bawa mashaf. Keldai bawa tapi dia tak tahu. Itulah perumpamaan Allah bagi kepada orang Yahudi. Jadi kita tak nak. Kita nak kalau boleh kita baca inilah sumber pegangan kita, kita faham Al-Quran ni macam mana. Kalau orang Yahudi dia bawa dia tak baca tak faham. Kan? Dan dia putar lagi supaya ikut dia punya hawa nafsu dia. Okey. Jadi yang ni lah sebenarnya yang perbahasan yang panjang sikit. Selepas ni semua simple-simple je. Okey. Contohnya saya bagi satu lagi iaitu keadaan yang kedua iaitu dia adalah cara kita nak mengenali nak mengenali isim. Okey, isim satu lagi dia terbahagi kepada dua iaitu yang kedua kita kenal pasti melalui jantina. Okey. Jantina sama ada dia adalah muzakkar ataupun muannas. Okey. Inilah kehebatan bahasa Arab yang tak ada dalam bahasa lain. Sekalipun saya kata mikrofon ni pun, kalau saya kata dalam bahasa ni, ini pun ada jantina. Sekalipun mikrofon ni pun, kalau saya kata. Okay. Apatah lagi kita, dan jantina tak ada tengah-tengah. Tak ada tengah-tengah. Dua je. Okay. Tak adalah muzannas ke kan. Untuk yang ini kan. Kita tak ada. Kita ada yang muzakkar ataupun muannas. Itulah hikmah Allah ciptakan. Kita je dunia dah terbalik sekarang ni, ramai pula yang songsang. Takut pula. Okey, muzakkar dengan muannas. Dua ni saja. Jangan salah. Okey, jadi cara kita nak kenal pasti dia, cara nak mudah dia adalah ada ta marbutah. Kan? Salah satunya. Okey, secara lafzi je lah saya kata saya pergi. Ada ta marbutah. Okey. Saya tak pergi kepada, kita tak pergi pada ini secara asasnya kalau kita tengok. Okey. Dan satu lagi kalau nama-nama. Okay. Contoh dia Zainabun. Zainabun. Adakah yang ni? Kita tahu dia adalah Zainab. Secara zatnya dia adalah muannas. Zainabun. Bun, bu.
Zainabun, dia nakirah. Zainabun. So dia adalah muannas. Jadi kita kena tahu satu isim tu bila kita tengok apa-apa isim kita tengok, kita kena tahu dia adalah muzakkar muannas. Tapi saya cakap benda ni tuan-tuan tak perlu nak hafal. Benda ni akan datang sendiri. Kita tahu. Contoh dia kalau kita cerita pasal matahari, contoh dia. Matahari walaupun dia tak ada jantina tapi berkaitan dengan isim alam muannas. Al-qamar bulan. Wasyamsu wal qamaru. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban. Jangan saya ingat ayat Yasin tu. Wa macam mana Ustaz mana? Wa ayatul lahum. Jangan saya tak ingat. Wa ayatul saya tak ingat lah yang bulan mengelilingi matahari. Wa ayatul ardul first wa ayatul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna kan. Lepas tu wa ayatul saya tak ingatlah apa benda tah. Tapi kat situ kita tengok Allah pakai isim fi'il yang digunakan untuk nak mendescribe, nak menjelaskan bulan tu adalah isim tu muannas. So automatically wasyamsu wal qamaru macam mana? Wasyamsi kita tengok ni lah, wasyamsi wadduhaha. Demi matahari dan cahaya duhanya, kan? Dan wasyamsi wadduhaha. Kenapa dia pakai ha belakang tu? Kenapa tak wasyamsi wadduhahu? So kita tahu daripada sendiri tu sendiri kita dah tahu itu adalah muannas. Jadi untuk benda-benda yang tak hidup, contoh dia macam buku lah, Al-kitabu muzakkar. Sebab dia tak ada tamah butah. Tapi bila dia ada tamah butah, dia jadi al-kitabatu, dia jadi muannas. Itu secara asasnya. Okey. Jantina. Okey, boleh. Jangan risau, kita akan pergi satu-satu. Okey. Setakat tu boleh ada rasa tak faham laju sangat ke? Okey. Okey. Yang ketiga, kita akan tengok kepada keadaan isim tu bila dia adalah dari segi bilangan. Okey. Yang orang lama, bilangan. Mufrad satu, musanna, jamak. Okay. Jadi mufrad tu adalah menunjukkan satu. Singular. Wah, singular. Tunggal. Itu. Bawa nagori tak? Tunggal. Singular, mufrad satu. Musanna iaitu dua. Ini pun salah satu keajaiban bahasa Arab. Kita tak ada. Kita kalau bahasa Melayu seorang ataupun ramai. English pun sama, seorang ataupun ramai. Singular ataupun plural. Dalam bahasa Arab dia ada seorang, dua ataupun lebih daripada tiga. Kan? Saya buat notation macam ni, faham ke? Faham lebih daripada tiga. Tiga lebih daripada dua. Boleh lah lebih daripada dua. Saya buat macam ni lah. Tiga dan lebih. Oh, sama dengan. Oh, bawah. Oh, ini dah mat dah ni. Kalau ini maths punya probability ke? Saya tak ingat lah. Equality kan? Tiga lebih ada bawah tu. Wah, saya nak buat tak faham pula. Tapi permintaan okey lah. Tiga tu lebih. Equal. Okey. Jadi, bilangan. Tengok bilangan lah. Kita tahu bilangan kan. Mufrad, musanna, jamak. Jadi kita dalam Al-Quran ni, setakat ni lah saya cakap, kalau kita buka Al-Quran, kita buka je kita tengok. First kali dia makrifat ke dia nakirah? Ataupun dia mudhaf. Okey dah, settle satu kerja. Contoh dia alhamdu tu, settle satu. Jantina, dia muzakkar ke dia muannas? Kalau tengok alhamdu ni dia tak ada tamah butah. So mungkin dia muzakkar. Settle. Bilangan pula, kita tengok bilangan. Dia berapa bilangan ni alhamdu tu? Kalau dia ramai dia jadi apa? Alhamdu satu, kalau alhamdani dua, kalau saya tak ingat jamak dia pun, tak maaf
Allahu alam, tapi dia ada jamak dia. Alhamdu untuk jamak dia 3. Tapi sekarang ni alhamdu ni mufrad 1. Jadi boleh nampak tak? Setiap kali kita buka Al-Quran, untuk isim tu kita kena classifykan dia ikut apa. Boleh? Okey. Kita ada boleh tahan Saya rasa elok kita take 5 dulu. Okey. Semua okey Tak ada masalah? Kita boleh mula Sikit lagi, setengah jam lagi. Jadi kita masuk, kita ada 4 lagi, tapi sebenarnya saya dah kategori ni mudhaf ni sebenarnya dah kategori yang nombor 4 sebenarnya. Tapi saya tercerita awal, tapi sebenarnya saya nomborkan dia sebagai nombor 4. Sama ada dia adalah mudhaf ataupun mudhafun ilaih. Okey, tapi tak apa. Kita tengok kategori keempat, iaitu satu lagi dia adalah sifat dan sifat wa mausuf. Okey. Sifat wa mausuf. Sifat mausuf. Sifat mausuf ni maksud dia adalah sifat. Okey, sifat, dan mausuf ni dia adalah yang disifatkan. Yang ni lah saya cakap tuan-tuan, banyaknya dalam Al-Quran. Sebab tu kita kena ada kategori, kita kena tahu sama ada dia sifat mausuf ke tidak. Penting kita kena tahu sama ada dia sifat mausuf ke tidak. Contoh, saya bagi tahu satu contoh. Apa yang tuan-tuan agak-agak boleh nampak lah untuk orang lama ni, yang kita boleh tengok dalam Quran ni mana sifat mausuf. Satu contoh je. Salam tak apalah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah, ya Allah, terangnya hati ni. Okey, betul. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan? Jadi itu adalah sifat mausuf, sifat yang yang mausuf kepada, yang disifatkan kepada Allah. Betul? Iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sifat disifatkan kepada Allah. Okey. Jadi sifat mausuf. Jadi banyak sifat mausuf ni senang dia sebab dia akan sentiasa mengikuti. Kalau tuan-tuan tengok Ar-Rahman, dia akan Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Betul? Dia akan ikut je. Sebab apa? Sebab Allah tu dia dah baris bawah dah. Allah baris bawah tu kita tak tahu, kita tahulah dia mudhaf ilaih. Tapi tak apa, kita tak masuk. Tapi kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia sifat mausuf. Dia akan ikut Allah. Allah baris bawah, Ar-Rahman pun mesti baris bawah. Sebab apa? Sebab dia sifat kepada Allah. Allah ialah mausuf yang disifatkan. Itu nombor 4. Nombor 4. Okey. Tak muat lah saya nak tulis ni. Okey. Kalau saya tulis ni tak apa Boleh Okey, nombor 5. Nombor 5 kita buat dia adalah sama ada apa gegak. Dia adalah mabni ataupun mu'rab. Inilah yang ramai pening. Dia mabni ke dia mu'rab. Tapi hari ni kita just nak kenalkan je dahulu. Nanti mungkin minggu depan baru kita akan pergi pengenalan kepada mabni mu'rab. Inilah yang cerita yang tuan-tuan pening sangat, marfu' mansub tu. Inilah dia mabni mu'rab. Inilah yang orang pening sangat tu. Tapi sebenarnya ni satu bab je mabni mu'rab. Iaitu mabni ni tak berubah. Kata lainnya lah. Kalau ikutkan secara direct translation dia lain. Tapi maksud dia mabni ni tak berubah. Mu'rab ni berubah. Okey? 5. Kita dah ada ma'rifat, nakirah, jantina, sifat, mausuf, bilangan, mabni atau mu'rab. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan faham dengan mabni mu'rab ni? Kita dengar tu ada tahu. Kalau saya kata marfu', mansub, majzum ataupun majrur tu, agak-agak tu dekat bawah mana? Mabni ke mu'rab? Mu'rab. Wah, laju. Itulah mu'rab. Yang baik adalah mu'rab. Kan? Jadi mabni ni yang tak berubah. Macam mana pun keadaan dia, macam tu jugalah, dia tak akan berubah. Mu'rab ni dia berubah. Contoh dia macam saya cakap tadi, tuan-tuan akan tengok kadang-kadang dalam Quran boleh jadi Robbi ni kadang-kadang jumpa Robbi.
Kadang-kadang jumpa rabbu. Kadang-kadang jumpa rabba. Apa? Kenapa? Itu adalah orang. Okay. Tapi ada juga isim yang tuan-tuan jumpa tak akan berubah. Macam mana sekalipun tak akan berubah. Contoh dia, saya bagi contoh. Contoh dia macam allazina. Isim. Iaitu bawah kategori isim mausul. Tapi puan pernah jumpa tak allazinu? Tak pernah. Allazina. Allazini? Tak pernah. Okay. Jadi dia adalah mabni. Ada 7 isim mabni. 7 saja. Tapi kita tak bagilah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan yang ni 7 isim mabni. Salah satu dia adalah isim mausul yang tak berubah. Mabni iaitu allazina. Tak akan berubah. Takkan tuan-tuan jumpa allazinu ke. Sama juga macam haza. Ini isim isyarah kan? Salah satu isim mausul. Takkan tuan-tuan jumpa hazu, haza, hazi. Tak akan jumpa. Haza. Ya saya. Baris belakang last. Tak akan ada baris depan tiba-tiba berubah. Baris belakang saja. Itu berubah. Jadi itulah ilmu nahwu dan saraf. Salah satu cabang dia. Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia baris atas? Kenapa perubahan dari segi ni? Contoh yang nyata adalah rabbu. Kenapa kadang-kadang rabbu tu? Kenapa rabbu? Kenapa robba? Kenapa rabbi? Kan, satu contoh. Okey. Mabni tak berubah dengan mu'rab. Satu. Okey, yang keenam kita masuk kepada kalau saya kat sini saya buat mudhaf lah sebenarnya. Saya nak kata sebenarnya saya nak ni mudhaf. Tapi saya senang tadi sebab saya teruskan sekali. Tapi mudhaf ni satu bab lagi yang kita kenal pasti isim tu. Sama ada kita kena tengok sama ada dia makrifat nakirah ataupun dia mudhaf. Rasa tuan-tuan boleh dapat soal mudhaf. Okey. Salah satu cara. Jadi kadang-kadang isim ni dia boleh jadi dia sifat mausuf ke ataupun dia mudhaf. Okey. Dalam satu kes lagi kita tengok yang terakhir adalah jenis isim. Jenis isim. Jenis isim. Macam mana jenis isim ni? Saya cakap tadi kat tuan-tuan, isim ni ada rasa berapa? Tadi cakap tadi 23. 23. Kalau tengok jadual ni ustaz letak 20. Tapi kalau ikut setengah buku yang pakai dia kata 23. Bahagian dia 23. Iaitu isim macam-macam isim ada. Okey. Seperti yang tuan-tuan tengok, kita ada isim yang mabni. Kita ada isim yang alat, isim fa'il, isim isyarah kita ada, isim mausul. Nombor 6 tu mudhaf. Macam mana? Nombor 4 tadi isim sifat mausuf. Saya tadi silap. Saya termasuk saya tercita mudhaf awal. Sebenarnya mudhaf ni nombor 6. Tapi nak sekalikan pun boleh. Dia sebenarnya kita belajar ni kadang kita selalu dibayangi ketakutan dengan terminologis, dengan kata apa? Banyak sangat pembahagian-pembahagian. Tapi sebenarnya itu je. Macam ni je, kan? Kita kadang-kadang kita dengar sama juga macam konsep nahwu saraf. Kita takut. Tapi sebenarnya belajar ni je. Kan? Kita takut sama juga macam sifat mausuf. Sebenarnya sifat je, kan? Itu belum kalau saya pakai naat lagi tu. Tapi naat itu sebenarnya adalah sifat mausuf. Ketujuh. Satu lagi. Takbir kan? Takbir. Baru 6 kan? Okey. Ya Allah, jenis isim. Okey, jenis isim. Okey, saya terang tadi jenis isim dia ada yang terakhir dia ada 7 jenis isim. Jadi kita tengok isim. Kita tengok satu isim tu kita kena tahu dia isim jenis apa. Contoh saya bagi tahu. Okey, kita tengok satu isim ni. Kita tengok Al-Fatihah ni. Al-Fatihah ni dah biasa sangat kan. Kita ambil yang ni lah. Kepening. Saya buka surah lazim lah Boleh Surah lazim ni surah yang kita rajin. Okey. Qul huwallahu al-ikhlas ke contoh dia. Okey. Kita kena tahu setiap daripada perkataan yang isim tu dia mesti tergolong dalam jenis apakah isim tersebut. Contoh dia, kalau saya kata kita ambil inilah okey. Al-falaq.
Al-Falaq. Al-Falaq macam susah pula kan. Saya ambil yang senang, saya ambil yang mudah sikit lah, yang mudah sikit. Kita buka surah ni lah. Saya takut. Kan. Kita ambil yang alam lah, isim alam. Contoh dia wasyamsi wa duha. Wasyams, asyams. Asyams ialah matahari. So automatically bila kita tahu itu adalah isim, kita kena isim matahari ni. Matahari ni isim, dia panggil isim alam. Isim alam. Isim alam ni ialah isim keseluruhan. Syurga, as-sama, al-ard, bumi. Muannas, dia hukum dia muannas. Asyams, matahari. Al-qamar, bulan. Kan? Apa lagi? Al-lail, malam. An-nahar, siang. Jadi isi-isim yang ni banyak. Jadi kita kena tahu ini adalah kategori isim alam. Dan kalau kita jumpa isi-isim yang contoh dia, kita ambil mudah lah, kita ambil inilah. Okey, contoh dia. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Okey. Wala antum. Isim iaitu isim dhamir. Boleh. Okey. Dhamir. Sama juga macam isim-isim yang lain. Okey. Katakanlah saya nak contoh dia macam kita ambil yang walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa lagi contoh-contoh? Contoh boleh cari. Al-Fatihah balik. Okey. So sama juga macam al-kitabu. Al-kitabu ni saya tak tahulah nak kata isim apa, kategori isim apa, tapi dia ada kategori dia. Macam tadi isim alam. Dia ni mungkin isim, saya tak pasti isim apa, tapi dia ada dalam kategori 23 tu. Okay. So bukan tu je, bukan nama je. Kita kena tengok juga macam tadi tu, kalau saya kata allazina, isim mausul. Okey, betul. Al-maghdub, isim apa? Dia ni dalam isim maf'ul. Tapi tak apa, itu dah dalam lah. Ni cerita isim maf'ul. Al-maghdub. Okey, yang dikenakan. Okey, al-mustaqim, isim fa'il. Dia ada pembahagian dia. Jadi kita kena tahu. Dia termasuk dalam kategori 23. Okay. So itulah yang nombor 7. Sama juga macam isim apa lagi? Kita ada banyak. Kalau tuan-tuan tengok table ni, dia ada isim alat, ada isim zaman, ada kan? Isim istifham. Mana isim istifham yang agak-agak tuan-tuan boleh cari kat sini? Ulaika. Isim isyarah. Isim isyarah. Betul? Kan? Isim isyarah. Okey. Jadi banyak dalam tu kita ada isim, jenis-jenis isim. Okey. So tuan-tuan kena tahulah. Jadi itu keseluruhan ni saya cakap ini adalah apa yang ada dalam isim yang kita kena tahu. Cara untuk mengenali isim ataupun kata mudah ada cara untuk kita klasifikasikan isim tu macam mana. Kalau kita dapat, maksudnya kalau kita tengok satu isim tu kita just baca, kita tahu first kali dia makrifat ke nakirah. Okey, dia makrifat. Kita tengok dia jantina dia apa, lelaki ke perempuan. Okey. Kita tengok bilangan dia mufrad ke musanna ke jamak. Kita tengok sifat ke mausuf. Ataupun dia tak, bukan. Mabni ke mu'rab. Mudhaf ke tak, ataupun jadi isim ke tak. Okey. Jadi kalau kita ambil satulah, tuan-tuan, kita ambil satulah. Kita ambil satu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum nabila ulama yakhda'u Allah alladzina amanu ma yakhda'una illa. Okey. Kita ambil yang mudah-mudah sikitlah alladzina yu'minuna bil ghaib al-muflihun. Al-muflihun ni orang yang berjaya. Alhamdulillah. Semoga kita tergolong dalam al-muflihun. Okey, insya-Allah. Daripada dia al-muflihun kita tengok al-muflihun adakah ada makrifat ataupun nakirah? Makrifah. Okey, jawab soalan
Alif lam. Tanda tanwin. Kita tengok keadaan kedua, jantina dia laki ke perempuan agak-agak tu? Sebab apa laki? Oh. Oh, itu betul teori main belasah tu. Tapi okeylah, dapat teka tu okeylah. Insting. Kadang-kadang kita belajar ni pun kadang-kadang bila orang tanya kita kena ada insting supaya kita selamat daripada keadaan tu. Jadi betul lah insting kat tadi muflihun ni laki. Okey. Bilangan dia. Sebab apa jamak? Wow, non. Kalau dia mufrad dia macam mana? Al-muflihu. Betul? Boleh jadi? Tak ada wow? No, dia jadi al-muflih. Kalau dua dia jadi muflihani. Kalau ramai dia jadi al-muflihuna. Kan? Jawab tak? Nombor 3 bilangan. Tang mana? Oh. Tang tu susah jawab tu. Tang mana tu? Macam mana tu muzakkar ke muannas? Okey. Okey. Kalau muzakkar muannas, saya pakai pen merah lah nampak sikit. Kalau muzakkar muannas, untuk peringkat permulaan ni kita kena tahu beza dia dari segi kita ambil contoh satu muslim lah. Al-muslimu. Okey. Untuk satu mufrad. Al-muslimani untuk dua. Al-muslimuna untuk jamak. 3 lah. Okay. Boleh Kalau untuk perempuan pula, kita nama dia al-muslimatu. Al-muslimatu. Kalau untuk satu. Untuk ramai, untuk dua, al-muslimata tani. Untuk dua. Okey, kalau untuk ramai, saya tulis kecil je lah. Al-muslimatu. Nampak 3. Al-muslimatu. Boleh? Al-muslimatu. Saya jadi nak menjawab insting tadi tu. Al-muflihuna, al-muslimuna. Kategori 3 lah jamak al-muflihuna. Okey, boleh? Tuan-tuan boleh ikut Okey, al-muslimuna. Jadi itu adalah bilangan. Menjawab soalan Okey. Kemudian kita tengok dia sama ada adakah dia bersifat sifat mausuf. Nombor 4. Rasa-rasa dia sifat mausuf ke? Tak Tak. Wah. Bagus. Dia bukan sifat mausuf. Sebab tak ada apa yang nak disifatkan pun. Okey. Dia tak ada apa nak disifatkan pun. Sebab apa? Kalau nak kata ulaika humul muflihun, ini lebih kepada mubtada dengan khabar. Tak masuk lagi lah. Tapi konsep dia konsep mubtada khabar. Jadi yang ni al-muflihun ia adalah keadaan dia bukan sifat mausuf. Jadi bukanlah saya kata saya rigid dengan teori ini. Tapi kadang-kadang ada yang diikut, kadang-kadang tak ikut. Tapi pada kebanyakan keadaan ataupun ghaliban, biasanya ghalibnya kita tengok dia ikut teori ni. Sama ada dia sifat mausuf atau tak. Bila kes ni dia tak ikut. Okey, tak apalah. Habis itulah. Okey. Nombor 5 dia mabni dengan mu'rab. Jadi al-muflihun, adakah dia isim mabni ataupun dia isim mu'rab? Yang berubah. Sebab apa? Sebab dia boleh berubah. Dia boleh jadi al-muflihin. Al-muflihin boleh jadi. Kan? Dia tak ada masalah. Al-muflihin ni pun boleh jadi. Tak ada masalah. Tapi dia bukan mabni. Mabni hanya pada 7 isim. Ni tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan kena ingat. Isim yang saya nak ni tak apalah. Tapi salah satu dia macam allazina ni, iaitu isim mausul. Satu. Kemudian kedua, contoh dia saya bagi contoh isim istifham. Hal, ma, man. Siapa? Apa? Aina. Apakah? Alam tarkai. Apakah kau tidak melihat?
kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Contoh satu. So itu adalah isim istifham yang mana dia tak akan berubah, tak akan tiba-tiba dia jadi dia tak akan kaifa kaifu ke, tak akan. Dia akan kaifa lah sampai bila. Okey, itu adalah isim mabni mu'rab, berubah. Yang terakhir dia adalah jenis isim. Kita tengok tadi muflihun, jenis isim dia adalah jenis isim. Kalau ikut kategori dia adalah kategori isim fa'il. Tak apa, tuan-tuan tak belajar lagi, tapi dia adalah isim fa'il, iaitu orang yang berjaya. Muflihun. So kita pada banyak keadaan kita akan boleh lengkapkan 7 cara macam mana nak mengenali isim. Kita nak klasifikasikan isim. Ini cara mudah dia. Jadi kalau tuan-tuan baca tu, tuan-tuan tengok first kali dia makrifatkan nakirah, dia jantina ke tak? Okey. Bilangan dia apa? Sifat mausuf dia macam mana? Mabni ataupun yang terakhir sekali mudhaf kan? Okey, jenis isim dia. Okey. Jadi kita tinggal 5 minit lagi. Okey, sebelum saya habis ni, sebelum saya habis saya nak tunjuk kat tuan-tuan puan-puan satu ayat Al-Quran yang saya nak kata tadi, pentingnya kita belajar nahwu saraf ni. Okey. Kalau tuan-tuan boleh buka surah Fatir, surah 35. Oh, yang 6 saya silap. 6 ni idhofah. 7 ni jenis isim. Ada atas ni, tak nampak sangat lah. Jenis isim nombor 7. Jenis isim. Atau jenis isim nombor 7. Ada 7 cara. Saya tak tersusun tadi. Saya berserabut sikit kan. Tapi 7 cara, iaitu salah satu dia idhofah nombor 6. 7 jenis isim. 1 makrifat ke nakirah, 1 jantina, bilangan, sifat mausuf, mabni atau mu'rab, idhofah yang saya bawa padam ni. Idhofah tu maksudnya mudhaf lah, mudhaf. Okey. Yang terakhir sekali jenis isim. Jenis isim. Kena saya tulis balik. Saya tulis balik Jadi saya tulis balik lah permintaan ramai pula. Serabut sikit. First kali 7 cara mengenali isim. Sama ada dia makrifat ataupun nakirah. Satulah. Yang kedua sama ada keadaan dia tu ialah jantina kan? Saya tulis nombor 2. Jantina. Sama ada dia adalah muzakkar ataupun dia muannas. Yang ketiga dia adalah bilangan. Sama ada dia mufrad ataupun musanna ataupun dia jamak. Yang keempat dia adalah sifat ataupun mausuf. Mausuf ni maksud dia yang disifatkan lah. Yang disifatkan. Term lain? Boleh juga na'at man'ut. Boleh, tak ada masalah. Kita nak tukar pakai na'at man'ut. Sebenarnya dia pun boleh juga, dia boleh jadi na'at ataupun man'ut. Dan dia pakai konsep tabi'. Tabi' tu dah dahsyat sangat tu. Betul-betul tabi' memang dia tabi', dia ikut. Tapi konsep dia na'at man'ut ni bawah tabi' tu ada 4 konsep. Oh ya saya. Sifat lah. Saya pakai sifat sebab saya rasa macam mudah lagi sifat. Maksudnya kita menyifatkan benda tu. Kita bagi kan. Kalau na'at man'ut ni saya tak nampak dia punya relevan sikit dia tu. Walaupun betul sebenarnya dia adalah sifat mausuf. Kan? Na'at man'ut. Saya rasa. Okey. Sifat mausuf.
Nombor 5, kita pergi kepada mabni ataupun mu'rab. Yang inilah saya cakap kaedah yang paling yang antara bab yang antara ni. Okey. Nombor 6, kita pergi kepada idhafah ataupun mudhaf lah sebenarnya. Idhafah sebenarnya mudhaf lah. Okey. Yang ketujuh, kita pergi kepada jenis isim. Okey. Itu saja. Ini saja. Okey, boleh buka, tuan-tuan boleh buka surah Fatir. Fatir ni surah 35, tak silap saya. Surah 35. Saya nak tunjuk okey ni. Ayat 28. Kalau tuan-tuan tengok kat sini. Cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Agak-agak atau apa maksud dia? Siapa-siapa yang ada bawa Quran ni? Kita tengok. Ada bawa siapa-siapa bawa Quran harfiah ni? Kalau ada lagi bagus. Saya cakap tu terang perempuan, ni Quran ni bawa lah mana-mana. Saya bukan macam itu, tapi saya lepas ada Quran ni, saya tak pakai Quran ni lah. Saya pakai Quran, banyak Quran perkata yang lain, miracle pun ada. Tapi saya bila nak kaji ilmu nahwu saraf, saya memang pakai Quran yang perkata. Sebab dia membantu. Sangat membantu. Kita perlu belajar dari segi kita kena tahu maksud dia, makna dia. Okey. Jadi kalau hari tu kita ada buat, kita bagi secara percuma, wakaf lah yang orang di anak murid ustaz di Shah Alam dah wakafkan. Jadi hari ni yang baru punya nanti tunggu ustaz pula. Tunggu ustaz promotion lagi. Okey, kita tengok ayat ni. Okey, siapa-siapa ada boleh bagi tahu saya maksud dia. So, kita tengok innama yakhshallah. Innama yakhshallah. Yakhshallah. Insyaallah amin. Ibadihil ulama. Okey. Sesungguhnya, okey, kalau saya nak kata secara harfiahnya lah, saya kata sesungguhnya, okey, sungguhnya yang takut, yang ni isim kan, betul? Isim kan? Yakhshallah. Oh, betul nasib baik. Oh, tidak, sedih saya balik tak tahu. Yakhshallah, ni isim, ni Allah lah. Allah. Okey. Hamin daripada, okey, daripada kalangan lah, kalangan. Dalam bracket tak ada kalangan, tapi sebenarnya ada kalangan. Okey, daripada kalangan. Kita tambah. Maksud dia, daripada kalangan hambanya. Okey, para ulama. Para ulama ni maksudnya bukanlah ulama ni je. Maksudnya orang yang mengetahui. Orang yang berilmu pun boleh. Orang yang mengetahui. Iaitu orang yang mengetahui itu adalah orang yang berilmu. Diketahui. Okey. Jadi, kita tengok, kita faham sesungguhnya yang takut Allah itu daripada kalangan hambanya ialah para ulama. Okey, saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Kenapa saya kata kerana dua tanda je boleh jadi maksud yang lain. Okey, saya nak tanyalah orang lama kat sini. Okey? Okey, sebelum tu kita kena tahu innama ni apa? Haraf. Yakhsha ni fi'il mudhari'. Allah ni adalah isim. Min haraf jar. Ibadihi isim mudhaf boleh juga. Kalau kita kata isim lah, kita tahu yang isim ke haraf kan. Isim dan dia bercampur dengan dhamir. Tak apa, jangan risau. Ni pun mudhaf ilaih juga. Sebab apa? Sebab ibadi ni dicampur dengan hi. Hi tu ialah siapa? Hi, Allah lah. Ibadi ni hamba. Hamba tu kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Boleh. Tapi tak apa, itu bukan tujuan kita. Kita tengok ayat ni. Al-ulama tu isim.
So jamak taksir. Okey. So kita nak tahu kalau katakanlah daripada yang lama-lama ni saya cakap lah kalau saya tukarlah yakhshallahi ni hu ni saya tukar apa akan jadi? Saya tukarlah. Nauzubillah tapi saya tukar. Kan? Saya tukar. Allah ni saya tukar jadi dhammah. Ulama ni saya tukar jadi isim. Jadi isim lah. Jadi baris fathah. Asal dia ni dhammah. Okey. Asal dia ni asal dia lah. Okey. Tapi sekarang saya tukar dia. Apakah maksud dia? Allah takut kepada ulama. Sesungguhnya Allah yang takut daripada kalangan hamba-hambanya iaitu ulama. Maksudnya Allah ni takut kepada hamba-hamba dia iaitu kalangan ulama ni. Yang mana berlawanan lah dengan maksud dia. Macam mana boleh jadi macam tu? Itu yang nak suruh datang setiap hari kelas tu. Kita sengaja bagi macam ni supaya dia ada dia punya sambungan dia. So apakah tujuan belajar nahwu dan saraf? Kita nak tahu dari segi tafsir ni pun kita nak belajar. Okey. So kita belajar nahwu dan saraf ni supaya kita tahu dari segi dia punya baris dia dan nauzubillah lah kita tak bukan inilah maksud kita kan. Tetap innama yakhshallah min ibadil ulama. Jadi yang ni lebih kepada kita akan belajar konsep mu'rab, mabni mu'rab semua tu yang saya tunjuk tadi tu. Pentingnya kita kena faham. Okey. InsyaAllah. Jadi apa-apa saya rasa setakat ni lah kot insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.